Filem Blood Brother guys, boleh dikatakan filem ni merupakan filem lokal yang paling dinantikan, yang paling hype dan yang paling ditunggu oleh rakyat Malaysia. Tapi, adakah filem ni berbaloi untuk korang tonton dekat wayang? Okey, filem Blood Brother ni dia mengisahkan tentang dua orang beradik ni lah. Dua orang beradik ni dia bukan adik-beradik kandung. Orang ni ada sertai satu kumpulan, dia macam bodyguard yang mengawal naga-naga dalam Malaysia. Naga-naga ni macam kepala kepada kongsi gelap, penjahat, gangster tu lah. So, dua beradik ni orang dia anggap brother. Adik-beradik jaga antara satu sama lain. So, one day tu nak dia cerita berlaku sesuatu guys. Abang kepada Syafiqal iaitu Shahnaz ni, dia kena ambil alih tugas sebagai ketua kepada semua adik-beradik ni untuk teruskan jadi kepala naga. Lepas pada tu berlaku lagi konflik yang lagi dahsyat yang menyebabkan adik-beradik ni broken, gaduh besar. Dan konflik yang berlaku tu menyebabkan hubungan antara Syafiqal dengan Shahnaz ni putus, gaduh besar lah diorang. So macam mana diorang nak berbaik balik dan apa sebenarnya yang berlaku, yang tu semua kita tengok sendiri. Apa yang aku best dalam filem Blood Brother ni, first kali dari segi plot dan story memang solid guys. Dari segi plot dia, korang memang tak boleh nak expect langsung apa yang akan berlaku next. Memang betul lah, Syafiq Yusof ni memang king of plot twist yang memang buatkan korang what? Dan untuk peminat filem aksi, memang korang kena tengok filem ni guys. Sebab fighting sequence dia, fighting scene dia, koreografi, fight hand to hand dia memang macam gini tau. Dia dah tak ada dah gegar-gegar kamera macam tu, tak ada. Dia solid tau. Tumbukan tu korang tengok pop 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 padu, dia tikam pula, dia cucuk, dia tarik pula tau, dia sap pula. Dia macam korang tengok combo tau. Macam korang main game, Syafiq kayak buat combo sap 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 sap. Macam gini guys. Lepas tu yang kedua pula dari segi lakonan, setiap karakter lah aku boleh katakan, daripada budak kecil sampai ke orang tua, semua macam gini guys. Memang mantap gila. Dan dari segi karakter pula, aku suka 4 karakter utama ni lah. Yang lakonan Shahnaz, Syafiqal, Syukri Yahya dan abang kepada Syafiqal, aku tak ingat nama apa. 4 karakter ni memang mantap gila. 4 karakter ni lah buatkan filem ni lagi boom, lagi wow, lagi kita rasa engage tau dengan filem ni, dengan story diorang ni. Dari segi camera shot pula memang lawa lah, dan muzik background dia pun on point tau. Cumanya satu lah mungkin aku kurang berpuas hati, tapi dia tak mengurangkan rating tau. Kalau lah ending tu dia lagi dahsyat, dia buat kematian penjahat tu, tentu lagi macam gini. So rating aku untuk filem Blood Brother ni, aku boleh bagi 10/10 guys. Kalau nak compare lah dengan Sherif, aku lagi suka, aku lagi wow, aku lagi tak relax tau tengok filem Blood Brother ni. Ni serius lah aku cakap. So komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem Blood Brother ni kalau korang nak tengok. Okay? Jom.